Itu 2028 28 lah. Dia seumur ni 2 tahun sekali. Ya, betul. Tahun depan 2022 ni kita di Selangor. Jadi lepas habis Selangor tu penutup dia akan serah bendera kepada Kelantan. Menandakan Kelantan itu rumah. Tuan rumah. Ya, betul. Jadi hok nak menjelang hok dekat. Hok dekat. 2022 ni. 2022 tahun depan kan? Ya, betul. Dan ni bulan 4 masuk bulan 5 Okay. Maksudnya lebih kurang tak sampai setahun lagi lah persiapan kita ni. Macam mana? Dari sudut atlet lah, sebab ni tak kait dengan infra, kita berkaitan rumah. Maknanya kita mengambil iktibar Sukma Sarawak 2024 ni. Jadi lah ni kita buat persiapan lebih awal lah. Di peringkat MSN-nya telah membuat rombakan pemilihan jurulatih baru dan sebagainya. Dan insyaAllah dalam bulan 5 ataupun 6 ni kita akan buat retreat. Retreat susu semula. Dan masa tu insyaAllah saya akan turun sekali bersama untuk tengok persiapan dan juga kita nak letak sasaran. Jadi bagaimana sebut, memang di peringkat MSN-nya dia ada dah prestiji 10 tahun. Mana 2001, 2030 yang dia ada, mana ada 3 peringkat pembangunan atlet ni. Mana peringkat bakat, peringkat pelapis, peringkat elit. Jadi perancangan kita ada dah. Cuma lah ni sebagai exco-nya saya nak tengok lah supaya on the ground tu berjalan sebagaimana perancangan. Gitulah lebih kurangnya. Kalau kecil pasal atlet ni kita tahu nama Kelantan ada bakat, bakat besar kan. Ya. Jadi ada sesetengah tu dia atlet, jadi atlet tapi mewakili negeri lain. Macam mana tu, Abi? Itu adalah salah satu cabaran lah dalam Sukma ni. Sebenarnya bukan setakat Kelantan lah. Negeri lain pun juga ada juga isu tu. Dia mungkin antara faktor kewangan. Maksudnya bila setengah-setengah negeri ni boleh menawarkan allowance yang lebih tinggi. Jadi mungkin bagi setengah atlet tu tertarik dengan tawaran tersebut. Walau bagaimanapun, insya-Allah untuk peringkat kita ni kita akan latih betul-betul. Dan yang penting kita nak timbulkan semangat kenegerian, semangat ciptakan Kelantan, maknanya hubul watan. Makna hubul watan, walaupun dapat tawaran yang lebih besar, dia mahu kekal di Kelantan. Sebagaimana salah dengan Van Dijk di Liverpool.